Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Dalam video pembelajaran ini, kita akan mengkaji soalan-soalan bagi subjek Sains Tingkatan 3, Bab 10, Penerokaan Angkasa Lepas bersama saya, Cikgu Farhana binti Ismail dari SMK Bukit Payung, Pokok Senar, Kedah. Standard kandungan hari ini adalah perkembangan dalam astronomi dan objektif pembelajaran ialah menerangkan dengan lakaran mengenai perkembangan sejarah model sistem suria. Okey, semua dah bersedia? Jom kita uji minda anda. Kita lihat soalan yang pertama. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan sejarah model sistem suria kecuali A. Ptolemy, B. Arrhenius, C. Kepler dan D. Copernicus. Okey, kita semak jawapan. Ya, A. Arrhenius. Seterusnya, soalan yang kedua. Antara ahli sains berikut, siapakah yang membina model heliocentrik? A. Copernicus, B. Ptolemy, C. Kepler, D. Bohr. Jawapannya ialah ya, A. Copernicus. Seterusnya, kita lihat soalan yang ketiga. Siapakah yang membina model geosentrik dengan bumi pada pusat dan orbit yang membulat? A. Copernicus, B. Ptolemy, C. Kepler, D. Galileo. Apa jawapannya? Ya, B. Ptolemy. Seterusnya, kita lihat soalan yang keempat. Antara ahli sains berikut, siapakah yang membuat teori bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat? A. Copernicus, B. Ptolemy, C. Kepler, D. Bohr. Okey, jawapannya ialah A. Copernicus.